Berikanlah masa dengan dunia dan juga akhirat biar seimbang. Siang kita cari rezeki makan kedarah dah. Malam mai lah duduk mengaji. Yang duduk di rumah tu siapa suruh? Duduk tengok TV dan sebagainya. Bukan ada manfaat faedah apa. Kita ni bodoh piang. Tak ada ilmu, kita mengaji. Bukan kena duit tuan-tuan ni. Mai duduk ada ikon dan sebagainya. Maka biarlah kita keluarkan diri kita daripada kejahilan. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan tuan-tuan muslimin sidang Jumaat sekalian. Biarlah kita segera melintasi titian sirat kelak pada fasa yang terakhir sebelum kita masuk syurga ataupun dihumban. Nah, kita tak mau dihumban dalam neraka. Kita nak melintasi titian sirat dalam keadaan yang selamat dan menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Maryam ayat yang ke-71 Allah Taala kata seorang pun kita takkan terlepas daripada melintasi neraka. Dan ini adalah ketetapan daripada Allah dalam ayat yang sama. Tetapi pada ayat yang ke-72 Allah memberi sedikit berita gembira kepada orang beriman dan bertakwa. Kata Allah, "Thumma nunajjil ladzina taqaw." Lalu kata Allah, kami selamatkan golongan orang yang bertakwa. Macam disebutkan di awal khutbah tadi, nak pada bertakwa mesti beriman, nak pada beriman mesti berilmu, nak pada berilmu mesti mengaji. Allah sebut sebagai satu jaminan. Allah Ta'ala kata, kemudian kami selamatkan golongan orang yang bertakwa. Ini jaminan dan garanti daripada Allah. Allah selamatkan golongan orang yang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dan kami biarkan golongan orang yang zalim, yang lawan kami, puak-puak ni kami biar mereka melutut dalam neraka Allah. Jadi kalau kita nak selamat, pastikan kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni takut dan cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncanya dengan pengajian ataupun ilmu. Ngajilah tuan-tuan. Tak boleh tiap-tiap malam, seminggu 2-3 kali pun tidak menjadi masalah dah. Mudah-mudahan dengan ilmu dan pengajian yang kita lalui memberi kesedaran untuk kita berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada yang sebelum.